Cadangan Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim, supaya 100% dividen kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dimasukkan ke akaun 3 kini menjadi perhatian. Beliau mencadangkan agar agihan dividen tahun ini disalurkan terlebih dahulu ke akaun 3, iaitu akaun yang lebih fleksibel dan boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sebelum diagihkan ke akaun 1 dan akaun 2. Menurutnya, struktur sedia ada yang menumpukan dividen ke akaun 1 dan akaun 2 menyukarkan pencarum, terutama golongan muda, untuk mengakses wang walaupun mempunyai simpanan dan menerima dividen yang tinggi. Cadangan itu dilihat sebagai langkah sementara bagi membantu rakyat menghadapi tekanan kewangan semasa tanpa menjejaskan matlamat simpanan jangka panjang KWSP. Beliau berharap kerajaan dan Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan cadangan tersebut sebagai pendekatan praktikal untuk membantu rakyat mengurus kewangan dalam tempoh mencabar ini. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Danchan membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.